Awak suka tak? Hmm. Kalau tak ada apa-apa yang penting, duduk rumah je lah. Biar badan tu subur dulu. Encikgu ni sejak bila suka mengarah macam ni? Oh, iyalah. Tadi masa saya balik ke pejabat, saya perasan yang suplemen artis dah ditukar jadi dadah perangsang. Jadi apa langkah awak lepas ni? Mereka di tempat terang, saya bayang-bayang. Selagi mereka percaya yang saya hilang ingatan, saya boleh hantar orang siasat mereka. Bahaya tau kalau awak buat tu sorang-sorang. Baiklah, saya janji. Saya akan hati-hati. Janganlah marah. Kalau tak nak saya marah, boleh. Saya belum mandi lagi. Awak ni memang suka pura-pura tidur, ya? Hari ni saya tak pergi ke pejabat. Nak ke mana-mana tak? Sekarang Encikgu pun penting kerja. Kerja apa yang lagi penting daripada isteri saya ni? Telefon awak tu, Saya tak dengar pun. kalau ada benda penting macam mana? Hello? Okey. Ada apa?